Apa gila. Nah, Nah, jauh dari kesibukan, dekat dengan alam. Bersama kami, SB Studio di Toba Campsite. hello, what's up guys? Welcome to SB Studio bersama aku Mus. So, kali ni kami akan pergi ke campsite Tokbak Slim River. Tokbak mana? Nampak dekat ni. Dekat Tanjung Malim. Tanjung Malim. Dekat Tanjung Malim. Kami akan bermalam satu hari bersama dengan tim aku, bersama Ed dan Syam. So, kami daripada Kuala Lumpur akan pergi ke Tanjung Malim, perjalanan dalam masa 1 jam setengah macam tu. So, stay tune video ni sampai habis. Let's go. Guys, kalau korang daripada Kuala Lumpur, kalau korang nak rehat, korang boleh berhenti dekat area Rawang. Yang ni aku berhenti kat area Rawang. Si Ed tu, dia nak cari live pula. So, Syam, dia berhenti sekejap. So, kita akan sambung lagi perjalanan kita menuju ke Tokbak Campsite Tanjung Malim. Kita teruskan perjalanan kita ke sana. Jumpa lagi guys. Hasil daripada tilas kita. Air apa Ed? Ada mango pudding, ada signature boba, Mantap. ada tu. Sibuk pilih budak ke? Apa bikin? Saya sedang membeli butter sandwich crackers dan kacang. Cari kudak-kudak. Kopok-kopok. Biskut-biskut. Apa ni? Kudak-kudak. Kedai ni. Ni. Kacang-kacang Ed. Kacang ni. Oh kacang tu. Pinat lah. Yang anda sebut pinat dia. Aduh. Okay guys. Kita selesai singgah dekat Segi Fresh dekat Tanjung Malim ni. Cari barang sikit untuk makan-makan dekat campsite nanti. So, kita sambung pula perjalanan kita menuju ke Tokbak Campsite. Let's go. Ni nak pergi mandi sungai ke nak mandi ni waterfront? The front. Waterfront. Takut mandi kolam. Tak lupa bawa ni. Kau bawa sabun tak? Ha? Sabun aku ada. Pakai sabun kau lah. Ada. Aku beli sabun aku. Ni satu lagi. Seorang lagi. Aku skin sabun. Ini loh. Tunjuk demo rek, tunjuk demo. Itu tak sampai. Sini, tarik belakang dua macam ni. Sek je tu. Set. Sek je. Aku tak faham lagi ni. Kurang kan. Oh ni ada dalam bekas ni. Beli belakang rumah semua ni. Dia buat tadi marshmallow. Dari tadi Kita akan bakar akhirnya berjaya Kita akan bakar menjumpai marshmallow dia. Tadi kat Segi tadi tak jumpa. Itulah dia tak jual. Tak jual. Dia buat RM2 kedai RM2 dah pusing. Dia nak bakar katanya. So, Kita akan bakar masa ada campfire. so kalau korang nak tengok macam mana Ed bakar marshmallow tu, korang stay tune video ni sampai Stay habis. tune. Oh ni kena tempat tu ni. Ha lah, dah ambil kat kita main dulu itu. Bawa barang hang dulu macam. Okay guys, kami baru sampai dekat Tokbak Campsite. So kami sampai dalam keadaan hujan. Hujan tak ada lebat sangat, rintik-rintik je. So sekarang kami tengah pasang untuk kemah kami untuk menginap untuk satu malam ni. So kami ada satu geng lagi, iaitu Ed. Betul Ed pula. Itu Aril dengan kawan-kawan dia. So kita tengok apa aktiviti yang kita akan buat sepanjang satu malam kita bermalam di Tokbak ni. Stay tune. Padan muka. Tak satu tempat ah. Kau nak bawa belah mana? Sini.
Mos, lapar ke? Oi, lapar gila. Sebab kami sampai tadi hujan-hujan. So sementara kami nak tunggu hujan berhenti, kami dah pasangkan atap ni. So kami makan dulu lah. Suap perut tu. Pun sama, lapar lah. Kita makan guys. Ha, makan apa Mos? Oh, kena. Apa ni? Ashram. Syam. Syam lah. Hari ni apa? Tom yam lah. Oh yeah. Panas-panas. Oh, hujan-hujan. Contohnya panas-panas lah. Jadi, oh. Tok hari pula makan. Aku memang tengah dapat dah kau. Aku tahan dulu pagi tadi. Kan dah tengok api lah. Awal gula. Memang yang hantar gambar tu macam mana? Guys, hujan-hujan macam ni, perut pun lapar. Nasib baik Arin dengan dia punya team dah masak tom yam. So kita kena tom yam dulu dengan nasi putih yang padu. So hujan dah berhenti, kita akan sambung. Lagi saya tak Ha, tahu gambar. kita akan sambung pasal kemah pula. So malam tadi kita pergi tidur. So korang stay tune. Tengok kami Dia pasal akan kemah. masuk rumah aku lah. Next term. Dah next time Syam. Tu untuk makan waktu bila tu? Makan waktu anytime lah. Jam ah. Maggi kita ada, semua ada. So kita buat apa? Sayur syurga orang Cina punya. Sayur syurga kan? Sebab kita tapi Okay guys, dekat sini korang jangan risau. Ada banyak tempat pot-pot yang boleh korang pasang kemah. Korang boleh site ya. Decide dengan dia punya owner tanah ni. Dekat sini ada tempat sinki. Setiap kemah ada sinki. So korang boleh pilih mana-mana. Okay, dekat sini pun ada disediakan fasilitas seperti tandas. Korang boleh tengok tandas dia. So korang nak mandi, nak pergi toilet, tandas dia agak bersih juga. So ada tanda cangkung, ada tanda duduk. Korang boleh tengok sini. Untuk hari Sabtu ni, hari ni ada banyak juga family-family yang tidur dekat sini, dekat campsite sini. Korang boleh tengok. Kat sana ada, kat sini pun ada, sana ada, sampai hujung sana. Banyak family. So korang jangan takut korang untuk tidur kat sini. Tapi kalau korang sorang-sorang tu, satu team tu, nasib korang kan. Kalau korang pergi hari biasa tu, yang ni sebab kami pergi hari cuti. So memang ramai family kat sini. So tadi pun pakcik tadi ada beritahu kami dilarang mandi disebabkan kemungkinan kepala air akan turun daripada sungai ni. So korang tengok air pun dah keruh. Pakcik tadi korang nampak tadi yang naik motor tadi, dia beritahu kami jangan mandi kat sini. Kemungkinan kepala air akan turun. Pak, masak apa pak? masak ni ya. Ada jual-jual ke pak? Ada jual gorengan. Gorengan doang. Dengan durian durian. Sengkong kah? Ya, kacang cabai rawit. Singkongnya enggak ada. Aku fikir dalam hutan tak ada meniaga. Ada juga meniaga. Korang nak tengok apa yang Syah masak. Korang stay tune dalam video ni sampai habis Kemah pun tak pasang lagi. Ini kemah geng-geng ni Aku dengan Syam nak tidur tak tahu kat mana. Tidur dalam kereta je. Tidur dalam kereta.
Okay guys, hari ni kami punya piknik agak mencabar sebab kami dalam keadaan hujan yang lebat. So memang basah semua. Pasal kemah tadi pun basah. Makanan pun dah siap. Semua agak lapar sebab hujan. Korang boleh tengok apa yang makanan dah siap. Syam, sila Syam, basah Syam. Basah. Semua lapar. Ini adalah menu makan malam kami. Nyam. Nyam ah. Nyam. Tengok Pak Is tengok. Oh tengok. Ada udang. Ada sayur apa guna dah. Sayur ada. Macam ada. Ni. Oi, Serawa durian. Serawa durian. Semua ada. Okey ya? Okey semua okey ya? Santai ya, Syam? Ha? Santai. Santai. So, camping kali ni agak mencabar sebab hujan. Bukan kepala air. Apalah, kita kena happy je lah. Buat apa tu? Oh, dia buat macam ni oh. Macam nak sambut air raya tu. Sambut air raya Syam. Baru pesta. Selamat Hari Raya. Ada tarian. Joget sikit. Yeah. Itu dia. Kita tengok apa yang Isyam cuba lakukan. Dia nak buat macam pokok Christmas pula. Okay Isyam. Ada. Macam mana Isyam? Okay Isyam. Boleh lah. Asal tu lampu lah. Ya? Kan? Daripada pusing kemah sebenarnya. Ya. Macam ni lah suasana malam dekat campsite Tok Park. Memang gelap lah. Ada lampu pun yang disediakan ada berapa biji lah. 1, 2, belah sana 3. So setiap laluan jalan tu ada lampu lah. Lampu pun pakai lampu solar. Terang macam tu je lah. So boleh lah. So inilah lampu. Nak kata lampu kelip-kelip bukan. Lampu hiasan lah yang dihiaskan oleh Isyam. Tarian. Tengok tu tarian tu. Ini kalau aku letak ni viral lebih tu. Bukan macam tu, dia macam ni. Dia macam tu. Dia macam tu. Itu apa? Itu buat apa tu? Six Seven. Kami piknik ni tak adalah risau sangat. Sebab kami ada kereta elektrik yang boleh kita charge. Kita boleh charge macam-macam kat sini. Ni. Dia boleh tahan berapa hari ni kereta ni? Kereta ni boleh tahan 3 hari. 3 hari. Kalau parking lah. Kalau parking. Tapi kita boleh pakai, siap boleh pakai kipas lah. Kereta UV. Kabel. Tengok kabel dia daripada mana? Sini. Oh, siapa dalam ni? Sampai ke sini. So kalau korang yang minat power bank besar. So kalau korang yang berminat selalu piknik tu, korang boleh pakai kereta ni. Kau born to play. Korang nak charge apa pun, nak piknik dekat mana-mana pun senang je. Tak payah pakai power bank lah. Semua ada tersedia. Ni lampu apa pula Darah kan cari yang wiring kan. Ni wiring semua boleh ni. Tu dia masak apa tau? Oh, masak kentang. Masak kentang pula kita malam ni. Makan kentang pula. Macam-macam makanan ada. Mantap lagi ni. Bian, macam mana? Okey? Susah? Ada. Tu tak tahu pergi mana. Aku datang untuk tidur je. Tak boleh parking? Sini. Bawa kereta sini ya. Ya, pergi nak berjalan tu.
Jauh, jauh tak payah esok lah. Mus, buat apa? Hoi. Hujan punya pasal kemah waktu hujan, air pun takung kat dalam. So, nak tak nak kena lap juga lah. Kenalah, aduh, kesiannya. Tadi Syam tadi, dia lalu tadi dia boleh langgar kepala ni. Aduh, bocor kepala Syam. Aduh, nasib baik lah. Dia ingat kami ni siapa Syam? Lupa ingatan terus ya guys. Okay guys. Sekarang dah waktu malam. Kalau ikutkan petang tadi, kami nak buat video untuk mandi sungai. Tapi disebabkan hujan, korang tengok pun tadi, kami pasang kemah tadi pun. Waktu hujan, basah memang aku dengan Syam, dengan Ed memang basah teruk lah. Memang lenjun lah. Dalam kemah pun memang basah lah. Kami terpaksa lap sebab nak keresahan kami tidur pada malam ni lah. Kalau tak kami tidur dalam hujan lah. Tidur dalam kebasahan. So, kalau tak ada halangan, esok pagi InsyaAllah kami akan mandi. Kalau korang nak tengok kami mandi sungai esok, korang stay video ni sampai habis. Jadi ke tak jadi, korang tengok video ni. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Pagi yang sejuk, pagi yang indah. So, tanpa membuang masa, hari ni apa aku nak buat? Sebelum tu korang layan view dekat kawasan sekitar sini pagi ni. Layan dulu. Ciao. Okay ni dah chef kita pagi ni tu buat sarapan. Buat apa Syam? Nasi goreng apa? Tak nasi goreng apa. Nasi goreng hentam sajalah. Sajalah. Hentam sajalah. Asalkan boleh. Okay, selamat pagi. Selamat pagi. Good morning, Kuala Lumpur. So ni kita kat Tanjung Maling. Good morning, orang Perak. Orang Perak? Orang Perak. Orang Perak. Dia dah pakai sabun siap dah. Sekejap lagi aku mandi sungai. Relax tak? Tolong derang apa rekod video. Yang ni kita pergi kawasan dalam. Mesti gayat ni. Macam durian. Buat durian. Dalam bos, mana berdiri? Dalam mana? Dalam Sini. Ya. Okeylah.
Okay guys, alhamdulillah Penat. akhirnya hari ni kami dapat mandi juga. So korang boleh tengok video-video aku mandi. Ada tempat dalam, ada tempat cetek. Tempat dalam tadi aku dapatlah buat style-style lipat walaupun tak jadi. Kan? Yang ada bahagian dalam tu dia dekat belah hujung tu. So hapuslah. Tinggi aku pun 176 pun boleh hapus. Siapa yang bawah 17 bawah daripada aku tu, aku rasa lagi lemas lah. So korang kalau nak mandi kat tempat dalam tu, make sure korang boleh berenang. Okay Syam, macam mana piknik untuk satu hari semalam ni? Penat ah. Penat ah? Hujan. Hujan? Macam mana Cik pengalaman? Sangat meletihkan tapi sangat menyeronokkan. Mantap. Syam, Oi, durian dah tu? durian. Durian. Durian Jangan kampung. beli, memang bawa. Member bawa. Isi berdua, isi berdua. Oh ni di 24 ni. Aku ni bukan 24 DK di kampung. ke ni? Rimau teriak. Tulang rimau teriak. Jadi ya? Tak tu jadi ya. Scrap. Macam sesi proses tau. Proses mengemas eh. Pasang senang. Orang terbalik lah. Orang terbalik eh. Pasang susah. Pasang susah. Buka senang. Nak kemas senang. Senang apa susah? Terbalik tu. Ubah sikit lah. Anak. Okay guys, itu saja video aku dengan aku punya tim-tim 2 hari 1 malam piknik dekat Tok Bak campsite Tanjung Malim, Perak. So untuk video akan datang, korang jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng agar korang tidak ketinggalan pada video yang akan datang. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.